Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ni kita berada di rumah salah seorang pengumpul buku-buku dan kitab-kitab lama dan baru, kitab-kitab ilmiah pada perubatan, keagamaan dan sebagainya, iaitu sahabat lama saya Tuan Abdul Razak Abdul Rahman. Okey, jadi malam ni kita akan dengar pengakuan dan sedikit ulasan beliau mengenai kitab yang baru saya terbitkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya ditemani oleh sahabat saya, Tuan Guru Satuddin bin Haji Ismail. Tuan Sudi datang ke rumah saya ini, dan alhamdulillah berbakarkan dengan kitab selawat ini yang telah saya baca, dan saya dapati kandungan dalam kitab ini sangat terbaik untuk kita, para orang-orang Islam, untuk kita memahami dan juga kita mendalami kandungan yang ada dalam kitab ini. Yang mana yang telah ada dalam kitab ini, saya dapati kandungannya amat bagus untuk kita sebagai orang beriman, untuk kita memperkayakan diri kita dengan amalan-amalan rohani dan jasmani yang berupa satu kekuatan yang boleh memberi kita kekuatan untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita dapat membentengkan diri kita daripada anasi-anasi, iaitu makhluk-makhluk yang dapat merosakkan diri kita dan juga jiwa kita dan mengganggu fikiran kita dalam kita ingin hidup dalam keadaan tenteram. Jadi dalam kitab ini yang saya dapat lihat, dan khususnya dia membicarakan berkaitan dengan makna selawat dan juga dalam kehidupan seharian dalam perubatan. Yang mana Tuan Guru kita telah menerbitkan buku ini khasnya untuk para mereka yang berkhidmat untuk merawat dan juga untuk membantu sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan. Dan juga dalam kitab ini juga dibekalkan dengan makna selawat dan juga fadilat-fadilat tentang kepentingan selawat. Dan juga dikongsikan dalam buku ini, iaitu selawat-selawat yang sangat masyhur dalam dunia Islam kita. Dia selawat Al-Fatih, selawat Syifa, selawat Tibil Qulub, yang mana selawat-selawat ini telah disusun oleh para ulama yang bertaraf wali-wali Allah yang dekat diri mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini saya berasa besar hati dengan penerbitan kitab ini, dan saya berharap kitab ini dapat menjadi bekalan dan juga dapat menjadi satu panduan dan juga bekalan pada orang Islam, InsyaAllah. Amin. Terima kasih kepada Tuan Abdul Razak atas komentar beliau yang sangat positif, dan memandangkan beliau adalah seorang yang berpengalaman dalam buku-buku penerbitan ilmiah ni tadi. Saya rasa tidak rugi pada semua orang di luar sana untuk membeli dan memiliki naskah kitab tersebut, sebab memang banyak fadilat, manfaat, penerangan di dalam kitab tersebut. Okey, dan terakhir sekali saya nak berkongsi sedikit satu pengalaman yang berlaku antara saya dengan Tuan Abdul Razak pada hari buku ini diterbitkan dan saya ambil. Pada hari tersebut saya berada di hadapan kedai penerbitan, kemudian didatangi oleh Tuan Razak menyapa saya di depan kedai tersebut. Okey, semasa Tuan Razak bertanya kitab apakah ini yang saya pegang, dan kemudian saya menunjukkan kitab ini kepada beliau, apabila saya bergerak selangkah ke hadapan untuk bercakap dengan beliau, tiba-tiba besi banner pada kedai tersebut jatuh betul-betul di belakang tempat saya berdiri yang sebelumnya. Dan kejadian tersebut disaksikan oleh mata beliau sendiri. Betul tak tuan? Dan andai katalah
kalau bukan kerana keberkatan kitab yang mengandungi selawat-selawat yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan saya dah dihempak oleh tiang besi tersebut. Jadi itulah kelebihan, keberkatan selawat yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan juga di akhirat. Itu baru pegang, baru saya menyampaikan kata-kata daripada kitab ini kepada beliau. Belum lagi kita beramal, yang mana beli beramal yang bersungguh-sungguh, istiqamah dengan selawat tersebut. InsyaAllah pasti akan selamat dunia dan akhirat. Jadi itu saja perkongsian saya. Semoga semua umat Islam dapat memiliki kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.